berlaku kat botol kanan. Okey ni. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey ni berlaku kat botol kanan. Tahu apa berdebar dia tu. Rumah tu besar lah. Rumah tu besar. Rumah kayu besar. Orang tak duduk. Memang tak duduk rumah tu. Dia bercakap. Mereka katalah saya tak tengok pun. Yang mana yang duduk dalam rumah tu semua sakit dan mati. Saya tak pergi pun. Dan boleh tengok dalam muka buku saya yang ada saya tengah duduk sila tu ada api. Dan atas api tu api besar. Warna api. Atas pada api tu boleh nampak ada tanduk, ada mata, ada telinga. Maksudnya jin lah. Jin tu macam mana lah video boleh pasal boleh gambar. Kan? Berdebat tuan-tuan. Macam mana api tu dia boleh duduk atas kayu tak terbakar. Api menyala, rasa bahan tu panas tak terbakar. Dia duduk atas kayu tak terbakar. Dia berjalan. Kalau orang kata bohong pun tuan-tuan pergi tengok kat muka buku saya. Kan? Pergi tengok kat muka saya. Boleh tengok. Tiang seri lah betul. Tiang seri betul. Tiang seri tu. Betul. Tiang seri tu kami potong tau. Potong atas bawah. Waktu potong tu bunyi macam orang menangis. Tengok tu yang tiang seri betul tak ada muka api kan? Betul, bukan cerita dongeng. Tengok dalam tu. Tengok dalam muka saya tu tajuk tiang seri. Potong atas bawah. Bila potong tu rasa macam orang menangis. Tak logik dengan akal lah. Kalau orang kata nak bohong, katalah terpulang ada lah. Tapi saya lalu tu dia nampak. Tak sebab apa. Pasal api tu boleh berjalan. Dan besar tak yang tengok. Besar tak besar api tu. Besar tak besar api tu. Boleh berjalan tu yang saya tak mau buat video. Video tu ada tapi saya tak buat. Sebab apa? Saya takut jadi fitnah. Pasal cawan ni dalam mangkuk ni berkocak. Zinc boleh berjalan. Lagi kalau saya buat video, saya letak gambar tu. Zinc tu, atas, dia bukan zinc atap tu, dia bunyi macam orang berjalan. Cawan tu, terangkat turun. Saya duduk dia tu seorang diri lah tu. Tak boleh orang lain masuk. Saya buat tu saya seorang-seorang. Besar, memang besar. Lepas tu bayangkan duduk seorang-seorang, main tak berdebar. Waktu tu saya sihat, saya kuat. Sihat lagi, kuat lagi. Tapi hati saya berdetik berdebar. Bohong lah, tak ada buat. Pasal rumah tu semua berkocak. Last kali saya minta tolong orang situ minta tolong. Saya tak berani naik. Dia naik potong tiang seri. Tiang seri tu kami panyuk di laut. Tiang seri tu kami buang di laut. Tu sewa lori buang di laut. Tengok tuan-tuan nak cerita kata sukses memang besar lah. Siapa berani terang mana pun ada waktu kita akan rasa berdebar, rasa takut, ada rasa. Tapi bukan takut terang mana, tapi berdebar, rasa macam mana debar. Macam kita dengar tu macam ada kematian adik-adik kita accident kan, kita rasa lagu tu kita rasa kita rasa tu rasa Tuan-tuan sembah, gemuruh. Bukan, saya tak gemuruh, bukan gemuruh. Bila kita dengar kata kematian adik-beradik kita takut apa dia. Adik kita abang teman kita rasa macam tu. Macam tu. Dan bukan rasa saya tak, dia rasa macam tu.